mati ketika dia baca Quran, tuan-tuan sekalian, maka ketahuilah Allah yang pilih untuk dia mati ketika baca Quran. Cara kematian tak boleh dipilih oleh sesiapa pun orang itu. Banyak mana pun ilmu dia, berapa juzuk Quran pun yang dia hafal, berapa kaya pun duit yang dia ada, berapa masyhur pun dia di dunia, dan setinggi apa pun jawatan yang dia pegang, dia tak boleh pilih cara dan keadaan mati dia. Kalau dia mati dalam keadaan sujud kepada Allah, ketahuilah Allah yang pilih untuk dia mati waktu dia sujud itu. Saya belum pernah melihat sesiapa pun yang boleh menandingi makcik itu, yang mati dalam keadaan sujud kepada Allah pada malam Jumaat pada bulan Ramadan selepas berbuka puasa. Tunjuk seorang kat saya, dan dia jiran saya. Sifat dia yang paling penting, dia tak pernah menyakitkan hati orang. Hati cukup penting. Hak orang, sakit hati orang, maruah orang, tipu orang, jangan. Makcik, saya tidur dengan mendengar bacaan Quran, dan saya bangun subuh dengan mendengar bacaan Quran beliau. Mati bulan Ramadan, malam Jumaat, dalam sujud. Tuan-tuan nak beli? Tuan-tuan nak beli cara tu? Tak boleh beli. Allah anugerahkan. Dan sesiapa yang mati dalam keadaan mabuk, nak kereta, aksiden, mati, mabuk, Nabi sebut dia bangun di mahsyar dalam keadaan botol arak masih disenteng di bahunya, berjalan ke mahsyar dalam keadaan mabuk, terhuyung hayang ke kanan dan ke kiri. Kerana tiap-tiap orang mati dengan cara dia hidup dan dibangkitkan oleh Allah dengan cara kematiannya.